paling kurang 3 angka lah. Paling paling banyak 5 angka. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di podcast Wadah ICT Kuasa Digital Impak Global. Bersama saya hari ini, seorang yang boleh dikatakan idola, Saudara Rusdi. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Sama-sama. Tak sesat ke datang sini? Saya pernah kerja kat Oh. sini. Okey, kita tak nak buang masa, kita akan teruskan dengan hari ini kita diberi topik tentang e-sport lah. Yang mana kita tahu e-sport ni bukan satu benda baru dalam kehidupan kita. Cuma saya nak bagi tahu sejarah e-sport ni sikit. Sebenarnya e-sport ni bermula pada tahun 1970-an dah ada e-sport. Cuma baru-baru ni dalam tahun 2015 ataupun 2020 baru diperkenalkan secara global di peringkat dunia. Ada yang sampai ke Sukan Asia kalau tak silap saya. Dan Saudara Rusdi sendiri, kita nak tanya sikit lah. Sebut pasal e-sport ni, macam mana mula-mula berkecimpung dalam dunia e-sport ni sebenarnya? Okey, saya main game ni e-sport ialah game kan, game. So game ni dah lama daripada kecil. Daripada sekolah dulu kita main Counter Strike apa semua. Kemudian pada tahun 2015, akhir tahun 2015, saya nampak poster untuk pertandingan e-sport. Game dia ialah Winning Eleven tu. Winning Pro Eleven. Evolution Soccer. Saya pernah main tu dulu. Winning Eleven. So lepas tu saya masuk daftar. Kemudian saya masuk main. Waktu tu saya dapat jumpa dengan wakil Malaysia waktu tu lah. Oh, masa sekolah dah jumpa. Bukan 2015 Winning Eleven. Winning Eleven ni bermula tahun berapa Kalau Saudara Rusdi ingat balik masa tu? Saya tak ingat, tapi waktu sekolah. Waktu tu kita pakai Roberto Carlos as a striker. Oh, Roberto Carlos. Ya. Yeah. Sebab dia lari laju kan masa tu? Betul. Pentingnya kelajuan dalam permainan game ni sebenarnya. Okey, selain daripada nama Rusdi, anda dikenali sebagai Rush Diago. Ya. Ada kaitan dengan Diego Maradona ataupun San Diego, apa-apa yang ada kaitan. Kenapa pilih nama Rush Diago sedangkan banyak lagi nama-nama bintang yang lain? Diago tu tak ada apa-apa maksud, cuma nak penyedap. Oh. Rush Diago. Rush Diago bukan Rush Diago. Sebab Rush ni ada seorang nama player e-sport, Mobile Legend, ada orang dah guna. So saya tambahkan Diago tu untuk penyedap lah. Okey. Untuk membezakan. Untuk nak bezakan Diago yang Mobile Legend tu. Rush Diago dan juga Rush saja. Okey. Saya dapat info yang mengatakan Saudara Rusdi hebat bermain bola padang kan, futsal, dan kita juga pernah main sekali sebenarnya, mungkin dah lupa sebab masa tu dia terlebih power kan. Dia tinggal kawan-kawan dia yang lambat-lambat ni. Okey, kenapa pilih e-sport FIFA dan juga e-football ni? Sebab kalau ikutkan e-sport ni sebenarnya banyak lagi game-game yang lain. Kita ada Mobile Legend, kita ada PUBG, kita ada lagi kita ada macam-macam game lagi sebenarnya. Tapi kenapa memilih e-football dan juga FIFA berbanding game-game yang lain? Okey, macam saudara Yub cakap tadi, kita pernah main bola bersama. So saya memang minat main bola dan saya main game bola supaya saya dapat implikasikan strategi ke dalam game tersebut. Contoh pada tahun 2018 di Bukit Jalil, waktu tu saya guna tactical Chelsea. Oh, dahsyat Coach dia saya tak ingat nama, tapi masa tu main e-sport lah, tapi gunakan tactical permainan di atas padang, tim Chelsea. Betul. Okay. Dia tactical formation dia pakai 3-5-2. So dia bila attack dia jadi 5 attacking tu. So ramai kat depan. Bila defend, dia orang akan turun ramai. So bila menggunakan strategi tu, saya dapat champion tu. Oh, tahun 2018. 2018. Maknanya daripada bola padang yang coach susun tactical tu boleh digunakan di game lah sebenarnya. Sama lah.
boleh lebih kurang lah. Boleh Maknanya bukan diaplikasikan dalam tu. hanya sekadar main game, kekuatan jari, taktikal apa semua Betul. kena ada lah. Dia ada strategi dia. Okey, dan satu lagi, di samping tu dah lama berkecimpung dalam dunia e-sport ni kan. Mungkin ada cabaran-cabaran yang nak dikongsi, cabaran kenangan pahit manis masa tu, kalah di pusingan awal ke ataupun yang paling manis menang di peringkat paling tinggi. Boleh tak senaraikan cabaran-cabaran yang dihadapi player ketika itu daripada segi kos dan sebagainya? Okey, cabaran dia ialah pada tahun 2015. Maksudnya permulaan untuk saya ceburi e-sport lah. So waktu tu saya baru kahwin. Oh, okey. Baru kahwin. So nak bahagikan masa Kekangan tu, keluarga ke? bila bini cakap main game je kan. So dia jadi tekanan kat situ. Dia cakap, alamak kita baru nak start ni kan. Okay, so tak apa. Saya pergi training, saya training sendirilah. Training sendiri. Kemudian saya cuba masuk tournament dan menang. So duit tu, duit. Okay. Hadiah kemenangan tu saya share sikit lah. So sebagai manis kan. So dia kata, okay tak apalah. Okey lah, dah dapat duit kan. Itulah cabaran dia. Hadiahnya tinggi ke? Macam sebab kadang ada yang majoriti budak-budak sekolah lah kan, ataupun budak-budak baru kerja, dia nak cari duit lebih. Boleh tak benda tu jadi satu kejaya untuk dia ke, kejaya sampingan ke untuk dapatkan wang saku dia? Boleh? Sebenarnya boleh. Tapi bukan semua. Sebab saya tak setujulah bila kata e-sport tu sebagai career. Sebab dia macam bila kita fikirkan main bola bukan, memang kita ada minat main bola, tapi bukan semua yang ada bakat untuk main bola. Okey. Dan macam anak-anak yang sekolah ni kan, dia ada juga parents yang tercari-cari. Macam mana nak hantar anak dia untuk masuk akademi? Macam bola sepak kita tahu kita ada akademi bola sepak, kita ada akademi badminton. Untuk e-sport ni ada tak akademi-akademi yang dia boleh kembangkan bakat anak tu sendiri? Okey, untuk e-sport ada tapi tak banyak. Bukan semua game ada. Yang sekarang ni saya tahu PUBG, Mobile Legend, yang tu ada. E-football pun dia tak ada kelas, tapi macam saya pun jurulatih untuk e-football. So kalau ada orang perlu saya untuk train anak dia, saya akan terima. Okey. So saya akan tengok sama ada dia boleh pergi ke kompetitif ataupun tidak. So sebenarnya bergantung kepada apa? Anak-anak tu sendirilah, budak-budak tu sendiri. Sama ada dia boleh deliver game tu ataupun sebab tidak. Ada kanak-kanak ni yang saya tahu dia boleh main game tapi tak sampai tahap untuk join kompetitif ataupun dia takut nak masuk competition kan. Jadi dia akan main game setakat itu sajalah. Mungkin nak kenal pasti budak tu dia kena masuk competition lah. Masuk competition. Okey. Dan sebut pasal e-sport ni di Malaysia, pencapaian saudara Rusdi yang paling tinggi pernah capai di tahap mana? Boleh kongsikan dengan penonton yang tak sabar nak dengar podcast kita ni. Boleh. Kiranya peak saya ialah pada tahun 2017 dan 2018 lah. Waktu tu baru 20 lebih lah kan. Okay. 2017 saya pernah masuk satu tournament yang agak besar. Dia ada qualifier. So saya menang qualifier tu. Kemudian ke grand final. Saya dapat nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Itu pun hadiah dia not bad lah walaupun nombor 3. So kemudian di bulan 18 ada qualifier lagi. And saya berjaya ke grand final. So saya dapat wakil Malaysia online untuk tournament C. So C level lah kiranya. Tapi still wakil Malaysia lah. Okey. Cuma boleh kongsikan tak jumlah hadiah tu? Berapa banyak yang mungkin ada yang nak main tapi takut, alah tak banyak ni dapat ni kan. Dia kata rugi buang masa je. Mungkin ada nak tahu. Dia paling kurang 3 angka lah. Paling banyak 5 angka. Okey. Boleh tu 5 angka. Jadi siapa-siapa yang tengah tengok podcast ni nanti kalau ada yang nak jual boleh contact Saudara Rusdi lah ya. Okey, dan untuk makluman anda, sebenarnya Rusdi ni salah seorang kaki tangan UKM. Betul. Dan yang paling peliknya dekat sini, saya nak tanya Saudara Rusdi, macam mana nak bahagikan masa antara kerjaya kerja hakiki dan juga kerjaya di luar waktu pejabat ni?
Jadi macam mana nak balance masa tu? Macam kita tahu awak bekerja dan masa untuk training masa bila, boleh kongsikan dekat penonton? Boleh. Okay, macam kerja di UKM, saya bekerja daripada 8 hingga pukul 5. Kemudian pukul 5 hingga pukul 12 dah kira je, dah free kan. So, saya tak adalah balik kerja terus training ke apa. Biasanya saya start pukul 9. 9 malam. Dan saya tak ambil masa yang lama. Dalam masa 2 jam, 9 hingga 11 pun dah okey dah. Tapi kita konsisten lah buat hari-hari. And hari-hari kita training bukan benda yang sama. Maksudnya ada modul-modul dia kan. Okey. Untuk modul, macam sebutkan modul tadi, modul tu sendiri buat ke ataupun dia memang ada coach yang akan bagi tahu? Sebab saudara pun coach juga sebenarnya. Kalau untuk saya buat modul sendiri. Buat modul sendirilah untuk kita tingkatkan lagi kita punya skill apa semua. Okey, ada yang kata e-sport ni sebenarnya satu permainan yang tidak sihat berbanding bola yang padang menggunakan fizikal. Apa pendapat anda? Daripada segi fizikal memang bola padang tu menang lah. Daripada mental, macam mana kita nak kata benda tu sihat dan boleh dibawa ke masa hadapan? Okey, kita ambil contoh permainan catur ataupun chess lah, ataupun dart. Okay. Itu pun dart pun menggunakan tangan dan tak banyak bergerak kan. Betul? Chess pun sama, duduk and dia menggunakan strategi dan gunakan otak untuk memikirkan kan. So sama dengan sport. Sport pun sama. Kita guna tangan, kita duduk dan kita memikirkan strategi. Okey, Saudara Rusdi, kalau kita sebut e-sport ni, ramai yang orang anggap e-sport adalah game kan. Game tu dia tak kisah game e-football lah, FIFA lah dan juga PUBG, ML dan sebagainya. Jadi dia contoh kan, macam seseorang tu dah boleh main game bola, dia boleh tak main game lain yang strategi punya game ataupun shooting punya game, ataupun dia memang kena bawa satu game saja dan juga macam mana dia nak bezakan game tu. Contoh macam awak sendiri, awak biasa main e-football dan juga FIFA, dan ada pula yang suruh main PUBG, wakil UKM dan sebagainya. Nak beza, cara kita nak bagi tahu audience ni macam mana nak beza yang game tu bukan awak punya bukan label ke, bukan kepakaran. Jadi dia nak, ada yang tak tahu sebenarnya, sama ada kadang dia kata alah dia biasa main game, bagilah dia jadi coach PUBG. Kan tak semua orang boleh main game yang ada ni sebenarnya. Berbeza. Jawab soalan tu kan. Contohkan gugusan staff kita kan. So sukan gugusan ni ada bola sepak apa semua, itu ialah sukan, betul? Sukan. So e-sport ni pun ada banyak. Dia bukan satu je. Dia ada e-football, FIFA, ML dan PUBG. Itu yang dalam sukan gugusan dengan sukan tu lah. So saya punya kepakaran ialah e-football. Lebih kepada e-football. So saya fokus pada e-football. Yang saya menang pun banyak e-football. Tapi saya boleh main FIFA dan saya boleh main PUBG. Cuma bukanlah sepandai macam saya main e-football. Contoh bila saya main bola, main tag pin bowling ataupun bola bowling padang kan. Saya boleh main tapi sekadar main lah. Dia kadang-kadang adakah minat tu mempengaruhi kepakaran kita? Contoh memang dah begitu tadi awal-awal minat main bola kan. Mungkin salah satu minat tu yang bawa Cik Rusdi dekat game FIFA dengan e-sport e-football ni sebenarnya. Betul. Minat lah, maknanya kalau macam apa-apa kalau kita kurang minat, payah sikit lah. Ke macam mana? Kita boleh belajar. Kita boleh adjust lah. Tapi untuk jadi pro tu mungkin susah sikit lah. Betul. Yeah. Saya pernah wakil UKM untuk MotoGP. MotoGP. Untuk Skanun. Okay. Saya dapat nombor 4 macam tu. Maknanya tak adalah teruk sangat nombor 4 tu, okey lah. lah. Lepas tu PUBG okey lah, boleh main lah macam tu. Lepas tu yang baru ni tahun lepas Skanun, tu saya main football. So saya dapat champion dengan UKM pun dapat juara keseluruhan lah. So memang boleh main. Apa yang saya pandai, memang saya boleh pergi jauh. Okey. Dan saya difahamkan Saudara Rusdi pernah menjadi jurulatih
e-sport kan. Betul. Peringkat, boleh cerita sikit peringkat tertinggi yang pernah dikecapi sepanjang kerjaya jurulatih? Okey, kalau paling tinggi saya pernah capai untuk jadi jurulatih ialah jurulatih Sukma Selangor. Semua Saya Selangor. Sukma Okey. untuk Negeri Selangor lah. Itu yang Itu tahun lepas. paling tinggi. Untuk jadi Ah. coach ni, dia perlukan sijil apa-apa ataupun cuma dia tengok kita punya penyampaian ataupun pakai orang dalam ke macam mana? Kita ambil semua sekali. Kita memang sekarang. Sebabnya dia untuk e-sport ni dia tak ada apa-apa sijil ke apa kan. So bila saya dengar ada open untuk jurulatih Sukma, saya buat satu CV dan saya hantar ke MSN tu. Lepas tu dia orang panggil interview, ada beberapa orang tu. Lepas tu alhamdulillah saya dapat. Interview dia kena main game ke ataupun dia just interview macam biasalah. Maknanya penting-penting, yang paling penting rekod tu kita kena ada lah, rekod pencapaian Ya, betul. paling tinggi. Okey, dah berapa tahun jadi coach? Untuk Sukma saya tengok berapa tahun tapi dah 2 edisi. 2 edisi Sukma, pernah jadi coach untuk 2 edisi Betul. Sukma lah. Okey, sekarang ni kalau kita tengok kan, tak ramai pro player yang ada dekat Malaysia. Termasuklah dengan Saudara Rusdi sendiri. Mungkin ada di kalangan penonton yang nak tahu macam mana kita nak build up kita punya skill dan juga kita punya teknik dalam game ni untuk jadi seorang pro player macam abang. Macam abang lah ya kan. Yang sebab tengok ni budak-budak kita ni dah kira kategori abang, saya dah pakcik lah. Okey, ada tak nasihat untuk penonton-penonton yang nak jadi pro player, yang nak jadikan salah satu pencarian rezeki ataupun kerjaya sebagai gamers ni? So macam mana saya nak cakap ya? Mula kena pasti dulu lah kelebihan kita. Kalau kita nak main PUBG, sesama ada kita boleh adapt dengan game tu ataupun tak lah. Kalau kita rasa boleh, kita pergi satu tournament, tengok macam mana kita boleh handle pressure. Okey, yang terakhir, soalan terakhir Saudara Rusdi, apakah harapan dan juga nasihat yang Saudara Rusdi boleh berikan kepada anak-anak muda, khususnya masih bersekolah dan juga berada di IPT, untuk bahagikan masa macam mana jadi pro player untuk e-sport? Okay, so untuk pelajar sekolah dan juga IPTA, kita kena bahagi masa lah. So belajar tu yang paling utama. Kemudian bila kita ada masa lapang ke, baru kita boleh main game lah. Dan baru boleh fikir untuk ke peringkat yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang berada di podcast Wadah ICT, Kuasa Digital Impact Global pada hari ini. Alhamdulillah kita telah pun berada di penghujung majlis. Dan jangan lupa kongsikan artikel anda di Wadah ICT di website Wadah ICT. Last sekali, Wadah ICT, Kuasa Digital Impact Global. Tas.